Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, ini adalah cam custom CDT padu. Untuk bagi tambah laju, kawan-kawan boleh pakai cam CDT. Kalau nak tambah laju, contoh kawan-kawan masih pakai cam standard, kelajuan yang ada tu kawan nak tambah lagi laju. Jadi kawan-kawan boleh pakai cam CDT untuk bagi tambah laju, bagi keluar power yang sebenar ikut spek blok kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pakai blok standard, dia akan hasilkan maximum pickup dan top speed untuk blok standard. Kalau pakai blok 53 ke, 56 ke, 58 ke, 60 ke, 62 mm ke, dia akan hasilkan maksimum pickup dan top speed ikut yang cam CDT bagi tahu tadi. Okay, jadi untuk cam CDT ni untuk kita bagi tambah kelajuan, okay, ikut spek kawan-kawan. Jadi dia akan hasilkan maksimum top speed lah untuk kawan-kawan punya mesin. Dia ikut spek kawan-kawan. Apabila dah laju, jadi barang yang kedua yang perlu kawan-kawan tukar untuk buang sekatan kelajuan, kawan-kawan boleh pakai CDI-CDT. Okay, dua barang ni pakai sedap lah. Okay, untuk motor standard ke, motor dah buat ke, motor spek 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, okay, memang sedap. Okay, jadi untuk tambah kelajuan kena pasang barang yang betul lah. Untuk tambah laju boleh pakai cam CDT. Untuk kelajuan tanpa sekatan boleh pakai CDI-CDT. Okay, jadi ni order daripada Tuan Hairizul 8957, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner. Okay, dia order untuk cam CDT padu spek 56 PNP A5. Okay, jadi boleh pakai cam CDT untuk kelajuan top speed ada pergi.